Aduh, ya sayang. Dia semua sangat. Tadi dah kerja make up baru adik. Pandai. Tu je lah kerja dia. Nana, Awak. Alang. Hello. Ya, tak nak cakap sikit. Nana. Aku nampak serius sangat ni. Ada apa? Hello. Besok yuran sekolahnya kena bayar dah. Aku sekolah Alam pun belum beli lagi ke? Aloh, hati lapar lah. Aku nak makan. Cun. Alah. Alah. Alah minta maaf Sat. Bukan tak nak bayar. Tapi gaji aku belum masuk saya. Apalah tu. Kita nak Cun. Kita makan je punya hati. Ya ke? Kita masak sama-sama. Jom. Masak bersama. Betul. Masak dulu juga. Masak dulu. Alright. Kita masak sama-sama. Apa dia? Sini kejap. Ya, Puan. Kenapa, Puan? Awak yang uruskan file tu kan? Ha, saya. Sebenarnya kes tu kecil saja. Jadi awak tak perlulah besarkan. Saya tak faham, Puan. Maksud Puan macam ni? Saya ada sesuatu yang boleh berubah ke awak. Tapi pastikan tak ada orang yang tahu. Ini. Duit ni mahu mengubah hidup awak sekeluarga. Awak bekerja yang bagus kan, Alia? Susah kalau awak masih lagi hidup sendiri. Ini salah besar, Puan. Saya tak buat benda Awak macam ni. hanya ada satu perkara saja. Pastikan awak tidak buka mulut dekat pekerja yang lain. Jauh aku kena nak fikir. Bel. Banyak benda fikir, Bel. Rabut juga lah untuk aku. Apa yang kau nak serabut sana? Aku ada dengar pasal orang tu. Macam mana? Kau ambil tak? Akan aku fikir pasal benda tu lah aku serabut sekarang ni, Bel. Keliru Apa yang- aku. Hari-hari fikir benda yang sama. Apa yang kau nak serabut sangat? Kau ambil je. Cakap Sama sama dia. dia. Kau tak ada ni kenapa dia ni? Bila lagi dia nak ubah nasib family dia kalau tak ambil duit tu? Kau nak tolong dia? Tak kan? Kau kawan dia. Tu aku tak bagi dia ambil rasa. Kawan, aku pun kawan dia lah. Sekarang ni kau tak payah ikut sangat cakap perempuan ni. Kau ambil je tak payah ambil rumah dia. Kau ikut je cakap payah. Kau nasib family nanti kita dapat. Kau kenapa biar je lah dia nak ambil ke tak boleh duit kau kan? Tak boleh lah nanti dia salah. Tak boleh. Kau yang masuk penjara ke? Tak kan? Tak boleh ambil. Dia dah macam mana? Kau ambil je duit tu tak payah lah bayar teman dia. Tak payah dengar cakap dia. Nampak je dia. Kau tak payahlah nak suruh dia tak payah ambil duit. Kau nak ubah ke nasib family dia? Tak kan? Bila lagi siapa lagi nak tolong? Dengan duit tu je. Kita tak boleh nak ambil rasuah. Dengan duit tu boleh ubah nasib family dia. Kita tak boleh ambil rasuah. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak suruh. Tolonglah. Jangan tu sama-sama. Please. Halo? Hai, main belajar je sayang. Kenapa, Ana? Proses solat ke? Ya. Kenapa? Ha. Macam mana? Ya. Ada dapat papan ambil tak lah daripada kosan ni? Ini. Mesti ada syarat kan? Ya, Cik. Ini. Memanglah ada syarat. Tapi ada boleh tutup satu kes.
Tapi lo itu kan rasuah. Memanglah rasuah lah. Kalau Anu tak terima benda tu, takkan kita nak hidup susah macam ni. Bila nak senang nak makan bercatu. Ni acu ni. Lapar. Nak tanggung macam mana? Bukan tak nak ambil. Dengar. Lang. Acu tak tahu. Aku tak tahu. Kalau benar. Serabut. Fikir semua benda masalah. Korang tak ingat ke apa yang jadi kat ibu ayah? Apa yang diorang tanggung? Apa yang kita tanggung selama ni? Ibu ayah tu Hidup susah, Angah. Hidup susah. Ibu ayah tu hilang kerja sebab rasuah. Kita duduk susah lama dah kak. Sampai hampir terpisah. Alu tak nak duit banyak tu. Kalau duit banyak, Acu tak nak Alu sedih-sedih. Saya tak payahlah terima duit banyak tu. Jangan dah terima duit tadi. Kalau terima duit tu. Kita duit macam kita kan keluarga. Semua kena ngadu-ngadu mungkin. Mestilah. Jangan tinggal lalu. Mana Alon ni? Yelah, Alon ni mana? Acung, Ya, Acu lapar tak? Lapar? Acu lapar sangat. Ha. Alon, ni Alon. Sembang. Aku dengar dari sana tahu tak suara korang. Lapar lah Alon. Kita cakap pasal kita apa? makanlah sama-sama. Kita cakap pasal apa? Anu nak beritahu something. Apa? Betul baik untuk adik-adik Alun. Oh! Alun dah buat keputusan yang Alun memang takkan ambil rasuah. Yeay, Alon rasa. Nana suka, Ya, walaupun mungkin hidup kita susah, tapi kita tak apa. setuju. Ya, betul. Alun. Kita tetap satu keluarga. Ya, Alun sayang adik-adik Alun. I just had to let you know you're